Orang China ni dia pukulnya mangsa tu pakai satu batang kayu yang solid, besi yang solid. Satu pukul, satu pecah kepala dia. Pukul sini, pecah. Badan dia semua habis. Akhirnya dia ambil, dia buang macam tu kat luar. Besok, polis Kemboja datang ambil, bawa pergi hospital, postmortem, hantar balik ke negara asal. Itu je lah. Uish, hantar balik negara asal? Hantar, kalau family ada duit, hantar balik negara asal. Tak ada family duit, bakar situ lah. Bawa balik Abu lah. Di Kemboja, kes kematian daripada pusat sedikit ni bukan sikit tau. Orang Indonesia saja, saya rasa lebih 500 orang dah mati dah. Kalau orang China, saya rasa ribuan orang dah mati dah. Bukan sikit kes kematian. Kalau di Malaysia saja, tak kurang 10 ke 20 orang dah mati di Kemboja. So maksudnya kalau isi peratusan, orang paling ramai kena scam orang China sendiri. Orang China sendiri ni mereka perlukan untuk scam market Taiwan. Market Taiwan dan juga market di Eropah. Orang Malaysia mereka perlukan untuk scam market Singapura, Malaysia, Indonesia. Okay. Dan usually diorang scam apa? Scam yang macam kita kat Malaysia ada yang kena crypto, call tu? Kalau kat Malaysia saya bagi tahu yang call LHDN, pejabat pos, yang menyamar jadi polis, yang Shopee, semua dari sana. Oh, semua dari sana? Semua dari sana. Mereka beroperasi di sana. Di Myanmar, Laos ni semua? Ya. Dan kalau di Myanmar, mereka fokus untuk scam cryptocurrency. Maknanya mereka sediakan satu platform untuk invest, terutamanya dalam crypto, USDT dan sebagainya. Contoh kita invest 10,000, kita akan dapat dividen satu hari 1% contoh. Sebulan 30%. Jadi konon-kononnya crypto tu mining. Mining setiap hari sebanyak 1% dividen daripada capital yang kita masuk, daripada modal yang kita masuk. Itu contohlah. Lepas tu dah cukup satu tahap, nanti sistem tu akan down. Dia tipulah. Itu kalau di Myanmar. Kalau di Laos, kalau di Myanmar, kalau di Laos dan di Kemboja, dari segi telefon dia jadi LHDN ke, pejabat pos, Shopee, Lazada ke, ataupun apa-apa, polis yang menyamar pakai AI tu semua Kemboja dan Laos. Dan so maksudnya orang Malaysia yang scam orang Malaysia sendiri. Tapi orang Malaysia yang kena tangkap di sana. Ya, sebab itu mereka, orang China ni dia